Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama aku Yasir dan hari ini aku nak cakap tentang hantu. Kenapa tiba-tiba hantu ni? Aku pun tak tahulah. Sebab time aku tengah fikir idea nak buat konten, tiba-tiba pasal hantu. Random kan? Dia macam satu hari tu aku tengah fikir idea konten. Nak buat video tentang apa? Tiba-tiba pasal hantu. Dan di video kali ni aku guna kapal terbang Asia ni sebagai mic aku. Macam video-video lepas aku guna alat lain pula. Dan video kali ni aku guna kapal terbang. Cakap pasal hantu, aku ni tak adalah percaya sangat pasal hantu ni. Cuma aku percayalah yang iblis tu ada, jin tu ada. Cuma aku tak percayalah kalau macam hantu ni boleh bunuh orang ke. Yang tu memang aku tak percaya. Dan korang pun jangan percaya juga. Tak, aku bukan nampak hantu. Aku takut ada orang nampak aku tengah buat konten. Sebab tingkap aku terbuka. Sebelum kita teruskan, aku nak minum air kejap. Bismillah. Alhamdulillah. Dalam video kali ni aku nak cerita hantu-hantu yang buat aku takut waktu kecil. Tapi sekarang aku tak tahulah aku takut lagi ke tak. Aku tak berani nak tengok sebab ketakutan masa kecil aku tu masih ada dalam diri aku sekarang ni. Dan aku cuba nak lepaskan. Dan hantu-hantu yang buat aku takut ni, nak tahu tak dia datang dari mana? Daripada abang-abang aku. Aku tak tahulah kenapa abang-abang aku pergi tunjuk hantu tu buat aku takut waktu kecil sampai aku tak berani nak pergi tandas. Mungkin kalau waktu aku kecil dulu abang-abang aku tak tunjuk hantu-hantu ni, mungkin sekarang ni kalau aku nampak hantu aku bukan lari, aku kejar. Yang tu lah videonya. Cuma aku tak tunjuk lah bahagian jump scare tu. Takut korang terkejut lah pula kan. Cuma sebelum-sebelum ni aku ada tengok dah video tu semula dan tak adalah seram sangat. Ya, aku pun terkejut lah juga waktu aku tengok semula video jump scare tu. Cuma yang seram dia tu, yang betul-betul yang takut aku waktu aku kecil tu tak adalah rasa sangat yang sekarang. Jadi kalau aku tengok pun biasa je. Cuma adalah macam terkejut sikit. Sebab macam aku cakap lah, sifat takut aku waktu kecil dulu masih ada. Bila aku tengok semula video tu, lepas tu aku dah tahu dah macam mana video tu, dia jump scare macam mana. Lama-lama biasalah. Untuk budak-budak yang tengok video ni, aku tak sarankan korang tengok video tu. Betul aku cakap, jangan. Nanti malam-malam korang suruh mak ayah korang teman pergi tandas. Macam aku dulu. Dan ini semua bermula pada abang-abang aku yang pergi tunjuk video tu. Tak rosak kan? Mahal mak aku beli. Okey lah. Okey lah, tak ada apa-apa pun. Okey je, selamat-selamat je. InsyaAllah. Okey, itu adalah hantu ataupun video jump scare yang buat aku takut waktu aku kecil dulu. Dan hantu yang kedua, ini hantu filem dah. Filem yang dah lama dah. Filem Chucky. Dan macam aku cakap tadi, ini semua daripada abang-abang aku. Sabar, mahal. Ya, Chucky. Anak patung yang bagi aku waktu aku dulu kecil tu cukup seram jugalah. Dan sampai sekarang aku tak berani nak tengok. Dan sekarang, dalam video ni, aku akan tengok. Tak, bukan tengok dalam filem, aku tengok dalam Google lah, tengok gambar. Serius lah aku takut. Macam ni je pun. Ya, aku tahulah benda ni seram. Lagi-lagi time dia buat muka macam ni kan. Time muka dia macam ada bekas-bekas jahit. Lepas tu dia buat muka macam seram macam tu lah. Tapi aku takut. Ya nama pun budak-budak kecil kan mesti takut. Okey. Mungkin sekarang ni ketakutan aku terhadap Chucky ni dia berkurang sikit. Kenapa sikit?
Sebab aku masih tak berani nak tengok filem dia. Cakap pasal patung Chucky ni kan, aku ada ingat satu adegan ni. Time ni aku tengah tengok dengan abang aku. Dan memang abang aku ni suka bagi aku tengok cerita-cerita seram. Ada satu adegan ni dekat filem Chucky. Ada orang dewasa kat tengah. Lepas tu kat sebelah kanan dia, kanan ke kiri? Contohlah kanan dia ada Chucky. Dengan kat sebelah kiri dia tu ada kawan dia. Patung jugalah tapi tetap berhantu jugalah. Macam Chucky jugalah, sama-sama patung yang suka bunuh orang macam tu. Lepas tu kan orang dewasa kat tengah, Chucky dengan kawan dia kan. Lepas tu dia orang dua-dua ni, Chucky dengan kawan dia ni pegang tali. Lepas tu tali tu terikat dekat leher orang dewasa yang kat tengah tu. Lepas tu dia orang dua-dua tu tarik, putus kepala orang tu. Aku tengok adegan tu, susah nak cakap macam mana, tapi dia macam dia macam rasa takut, terkejut dengan rasa bengangnya lagi, macam campur semua. Jadi aku macam tengok. Ingat, jangan takut hantu. Hantu yang korang fikir yang macam boleh bunuh orang tu, itu semua tipu. Itu cuma dekat filem je. Dekat dunia ni tak ada pun hantu yang boleh bunuh orang. Tak ada hantu tiba-tiba pergi dapur, ambil pisau dapur, lepas tu pergi bilik orang, lepas tu cucuk orang. Tak ada. Hantu yang dekat dunia ni pun sekadar syaitan je, yang kerja dia cuma bisik je. Dia tak dapat buat apa-apa kat kita. Dia tak dapat bunuh kita, dia tak dapat buat apa-apa serangan kat kita. Dia cuma bisik je kat kita. Dia cuma mampu bisik kat kita untuk buat kejahatan je. Aku cuma pandai cakap je lah. Kalau jin tu dia macam betul-betul tunjuk diri dia depan aku pun ada perasaan nak lari. Cuma itulah, takut ke tak takut ke, kita tetap kena lawan perasaan takut kita tu. Aku tahu benda ni susah, tapi kita kena tetap kuat. Kena usaha untuk lawan. Dan itu saja untuk video hari ini. Harap korang enjoy lah dengan video aku kali ini. Kalau korang tengok video pengalaman seram aku, korang boleh tengok video ni, video pengalaman seram. Jangan lupa like dan subscribe untuk aku tetap semangat untuk upload video walaupun kadang-kadang aku tak ada idea konten. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.